So, hari ni apa aku nak buat? Aku nak makan nasi putih dengan kari daging. Ini makanan paling sedap abad ni lah. Kenapa tau? Paling sedap sebab mak aku sendiri yang masak. Apa lain? Yelah, masakan ibu sendiri kan. Memang sedap lah. Kari daging campur pula dengan paru kan. Sedap. Ini dinamakan enak. Hey, welcome back to YouTube channel Syarul Ikhwan. So, hari ni apa aku nak buat? Aku nak makan nasi putih dengan kari daging. Kari daging dengan sikit ada paru-paru sikit kan. Memang sedap lah. Ini makanan paling sedap abad ni lah. Kenapa tau? Paling sedap sebab mak aku sendiri yang masak. Aku nak makan sekarang. Mak aku masak kan. Masakan dia memang betul-betul kau lah. Tak ada orang lain. Yelah, masakan ibu sendiri kan. Memang sedap lah. Nak makan kan. Rasa kari daging ni. Tengok daging ni berlambak ni. Ni paru. Apa lagi kita nak tunggu kan? Kita nak makan sekarang kan. Kita nak rasa kari daging ni yang ibu aku masak sendiri. Jom kita makan sekarang. Let's go gang. First kali kita kena buat apa? Kita kena baca doa dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kari daging ni memang sedap lah. Jom kita makan dulu. Kita sahur dulu. Jom. Ni nampak ni. Besar-besar dia punya daging ni. Tengok ni. Ni kalau mak aku buka kedai lah. Kalau jual macam ni, memang beratur lah orang. Betul aku cakap, memang beratur orang. Kari ni kan, memang sedap lah. Jom kita makan sekarang. Kita makan ni nampak ni. Masakan lain tak boleh lawan masakan ni lah. Kira aku cakap. Memang sedap. Dia kalau mak sendiri masak, tak boleh cakap apa lah. Memang sedap lah. Wow. Kedai pun kalah. Besar betul daging. Ni pedas je ni memang favourite aku lah. Kira aku cakap pedas je ni memang favourite aku. Aku boleh tahan pedas. Dengan pedas dia, dengan kari pekat dia kan. Mak aku memang betul lah. Kalau aku tahu, lama aku review makanan mak aku mukbang sini makanan mak aku. Tengok ni memang betul-betul sedap. Tengok ni. Kari daging campur pula dengan paru kan. Sedap oh. Aku tak payah cakap apa. Kau nampak sendiri lah dia punya kari yang macam mana. Yang pekat kari mak aku ni. Ni sedap. Ini dinamakan enak. Ni bukan biasa-biasa ni. Masakan yang lain kat luar kan, tak boleh lawan ni. Masakan ibu sendiri. Kau kena makan. Kau jangan mak kau masak, kau tak makan kan. Mana tahu ada rezeki nanti mak aku nak buka kedai makan. Kau kena support lah kan. Kau kena support aku dengan mak aku tadi. Mana tahu buka kedai makan tu, kau kena rasa sendiri lah masakan mak aku. InsyaAllah satu hari nanti akan buka kedai makan ke. Dia kalau kari ni, kari ikan ke, kari daging ke, kalau tak pekat, itu bukan nama dia kari lah.
Memang betul-betul sedap lah. Memang syahdu. Oh, memang kau lah. Ni memang sedap betul. Ya Allah, sedapnya. Korang kalau mak gua masak, kau kena appreciate sikit lah kan. Ni kalau mak kau masak, tiba-tiba kau tak nak makan. Boleh pula tu. Dia mak kau nak masak, kau pergi makan Maggi. Tak menangis orang tua tu. Kalau kau makan Maggi, dia dah masak penat-penat, kau makan Maggi. Kau kena makan lah masakan dia. Ni oh, memang betul-betul syahdu lah. Ini kari kan, orang makan dengan roti cakap engkau memang sedap. Tapi kari mak aku ni, aku makan selalu yang makan dengan nasi je, tak makan dengan roti. Mak aku kurang minat roti. Tapi kari macam ni, woi, makan dengan roti memang sedap. Lagi-lagi roti canai kan. Oh, okey kan, lagi sikit lah. Dah nak habis ni. Ni memang oh. Ni lagi sikit.
Habis. Oh, sedap tu lah. Cakap dalam banyak makanan yang aku mukbang, yang aku review sekarang ni, yang ni paling sedap. Ni paling sedap. Sebab apa tau? Sebab masakan mak aku sendiri. Itu saja video aku untuk hari ni. Kau jangan lupa like, follow and share. Kita jumpa di next video, okay? Kau jangan lupa subscribe. Lagi sikit aku dah dapat 1k subscriber. Jangan lupa like tau. Komen sikit. Kau nak video apa lagi lepas ni? Okay? Bye.